Kenapa dia kata tahun bulan? Atau apakah yang dimaksudkan dengan tahun bulan? Yang dimaksudkan dengan tahun bulan tu tahun yang mengikut kalender bulan. Jadi kalender bulan, antara yang ikut kalender bulan adalah kalender Islam, kalender Hijrah. Hijrah diikut kalender bulan. Adapun kalender Masihi dia ikut matahari. Sebab itulah kalender bulan dia panggil apa? Dia panggil lunar kan? Lunar system. Kalau matahari panggil solar system. Sistem solar. Kalender bulan dia ambil, kalau dari sains lah, dia ambil daripada perkiraan bulan orbit bumi. Adapun kalau kalender matahari dia ambil daripada kiraan bumi dia orbit matahari. Okay, bezanya pada bilangan hari. Kalau kalender matahari, kalender Masihi, bilangan hari dalam setahun adalah 365 1/4 hari. Setiap 4 tahun jadi 366 hari dengan dikira satu hari tahun lompat. Satu hari dikira sebagai tahun lompat daripada bulan Februari. Adapun untuk kiraan kalender Hijrah, bilangan hari dalam setahun adalah 354 atau 355 hari. Ada kurang 10 hari atau 11 hari daripada kalender Masihi ini. Sebab itulah kita nampak kita punya bulan puasa makin lama makin beranjak ke depan. Dulu bulan 4, sekarang naik bulan 3. Ni dah start bulan 2. Dia akan beranjak ke depan. Akan kurang. Setiap tahun akan kurang 10 atau 11 hari. Jadi kalau kita ambil 15 tahun kat sini, 15 tahun ni bukan 15 tahun yang Masihi tu. 15 tahun adalah 15 tahun Hijrah. Tahun Hijrah. Jadi masing-masing dari kita kena tahu bila tahun Hijrah dia lahir. Kita tahu bila tahun Hijrah dia lahir. Sebab tahun Hijrah dia lebih cepat lagi lah. Dia mungkin ada orang umur dia dalam 28, sebenarnya umur 29 dah. Kan ada orang umur 30, sebenarnya 31 dah. Kan ada orang umur 40, 42 dah contohnya. Dia adalah setiap berapa tahun, 36 tahun itu atau 35 tahun dia akan tambah satu daripada inilah, daripada tahun Hijrah kita. Baik, daripada tahun Masihi itu ada lagi cepat lagi. Jadi contoh kalau dikata dalam alamat balik 15 tahun ni kita ambil daripada kiraan Masihi, kiraan Hijrah. Contoh dia lahir 1 Muharram 1440 Hijrah. Dikira balik bila? Dikira balik pada 1 Muharram 1455 Hijrah. 1 Muharram 1455 Hijrah. Kemudian dia kata bukan takribiyah, saya kata takribiyah, bukan dia tahdidiyah, bukan takribiyah, dia tahdidiyah secara tepat. Maknanya kalau lah dia sampai 15 tahun secara tepat cukup 15 tahun Hijrah ni, maka dikira balik. Tapi dikira balik tu kalau dia belum datang haid dengan dia belum datang haid ataupun keluar mani. Contoh kanak-kanak ni dia membesar sampailah usia dia belasan tahun dia tak keluar mani lagi. Anak ni tak keluar mani. Belum mimpi basah lagi. Dan orang perempuan contohnya dia belum keluar haid lagi. Sampailah dia umur 15 tahun dia masih lagi belum keluar mani dan belum keluar haid. Adakah dikira belum balik? Tak, dikira balik juga. Dengan apa? Dengan umur 15 tahun. Tak boleh dia kata awak umur ustaz saya belum balik lagi. Berapa umur awak? Umur saya 16 lah. Kan tak balik ni. Saya belum datang haid lagi. Kalau dia belum datang haid lagi, walaupun dah 16 tahun, dia tetap balik. Dengan apa dia balik? Dengan usia 15 tahun ni. Dia cukup 15 tahun, dia kena balik. 15 tahun tu bukannya 15 masuk 16. 14 masuk 15 tu. 14, dia masuk 15, 15 tu dia kira balik. Bukannya 15 cukup 16, 14 yang cukup. Dia masuk yang ke 15, 15 tu dia kira balik. Jadi kalau dia belum pernah didatangi haid dan belum pernah didatangi oleh mani, maka dia kira balik dengan umur. Maka tak boleh orang mendakwa, ustaz saya 20 tahun tapi saya belum balik lagi. Kenapa belum balik? Sebab saya belum pernah lagi keluar mani. Tak, awak tu tak balik juga. Balik dengan apa? Balik dengan cukup umur 15 tahun. Dan untuk cukup umur 15 tahun ni dia bagi lelaki dan perempuan. Dan dia adalah mengikut kalender Hijrah dan kiraannya adalah secara tepat. Secara tepat itu tahdidiyah. Bukan takribiyah. Tadi saya cakap takribiyah. Dia tahdidiyah. Secara tepat. Itu untuk yang pertama. Pergi pada yang kedua pula. Yang kedua, alamat balik yang kedua. Ini mungkin boleh datang sebelum cukup 15 tahun. Yang kedua adalah al-ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin. Bahawa ihtilam bagi lelaki dan perempuan yang berusia 9 tahun dan ke atas. Ihtilam lelaki dan perempuan bagi yang berusia 9 tahun. Ihtilam ni kalau kita faham, ihtilam ni mimpi basah.
keluar mani. Mimpi keluar mani. Tapi yang dikendaki kat sini, al-murad yang dikendaki kat sini adalah keluar mani tu. Dia bukannya nak kena mimpi basah tak, dia keluar mani tu. Yang murad kat sini adalah al-imna. Walaupun asaman ihtilam ni mimpi basah, mimpi keluar mani. Tapi al-murad yang dikendaki dekat sini adalah al-imna, itu keluar mani itu sendiri. Sama ada dia keluar dalam mimpi atau di luar mimpi. Boleh jadi ada orang dia keluar dalam mimpi, jadi dia baliklah sebab keluar mani dalam mimpi. Boleh jadi ada budak yang dia keluar mani bukan dalam mimpi, dia keluar secara jaga melalui proses itulah, onani ke sebagai contoh, ataupun dia imajinasi ke dan keluar mani sebagai contoh, ataupun dia melihat apa-apa yang tak sepatutnya dilihat dan keluar mani sebagai contoh. Maka kalau berlaku tiga-tiga itu, adakah dia kena balik? Dia kena balik. Jadi balik itu tak semestinya dalam mimpi. Walaupun kalau kita bahas dalam kitab ihtilam itu maksudnya mimpi basah, tapi bukan mimpi. Yang dia nak tu adalah keluar mani. Yang dia nak tu adalah keluar mani. Okay. Dan masuk keluar mani itu sama ada contoh dalam mimpi. Kita majakan ini tak boleh, ni semua besar-besar berlaku kan. Boleh cerita kan. Bukan kanak-kanak. Dia nak fikir ni kadang-kadang dia kena jelas. Dia tak boleh malu sangat. Sebab ilmu ni kan dia ada dua golongan yang tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama orang yang sombong, mustakbir. Yang kedua mustahil, orang yang pemalu. Jadi dalam belajar ni kadang-kadang dia kena hilangkan sifat malu. Terutama dalam fikah. Fikah ada benda-benda yang kena cerita secara jelas, detail. Kalau dia kias-kias dia banyak faham. Jadi kalau saya memang saya suka cerita detail lah. Bukan detail maksudnya jelas lah, direct lah. Tapi saya mohon izin dululah untuk cakap secara direct. Baik, macam ni. Pernah berlaku satu ketika waktu saya belajar. Waktu tu dia asrama. Lepas habis main subuh, warden atau ustaz ni dia kumpulkan pelajar. Lepas tu dia tengoklah ada pelajar mana yang lambat, mana yang datang, mana yang tak datang subuh. Lepas tu daripada cek-cek pelajar, dia lah pelajar yang tak datang subuh. Jadi dia minta lah pelajar pergi panggil pelajar yang tak datang subuh tu kat asrama. Pelajar ni panggil lah pelajar tu. Pelajar tu pun datang. Aku ustaz tu tanyalah soal siasat lah. Kenapa awak tak sembahyang subuh? Katanya saya sembahyang subuh ustaz. Sembahyang kat mana? Sembahyang kat asrama. Kenapa sembahyang kat asrama tak sembahyang kat surau? Kata saya terlewat tadi ustaz. Apa yang lambat? Saya kena mandi wajib dulu. Tu ustaz tu tanya dia, sebab apa kena mandi wajib? Ustaz tu saja nak acah dia kan. Sebab apa kena mandi wajib? Dia kata dia mimpi basah ustaz. Saya mimpi basah. Ustaz tu tanya, awak mimpi apa? Ustaz tu awak mimpi apa? Jadi budak ni malu nak cerita kan, mimpi apa takkan, mimpi basah takkan nak cerita kan. Jadi ustaz tu dia kata ini, Allah Alam lah, mungkin pemahaman dia, tapi pemahaman tu salah. Dia kata macam ni, dia kata, minta maaf cakap, dia kata kalau lah mimpi basah, kalau mimpi basah dalam mimpi tu tak jima', mana tak jima' dalam mimpi, tidak ada dukhul dalam mimpi tu kan? Tidak ada dukhul dalam mimpi tu. Maka dia kata tak wajib mandi. Sebab kadang-kadang ada orang dia mimpi basah, dia mimpi kan, contoh dia mimpi tengok perempuan dalam tidur dia, tapi dia belum sempat bersama dengan perempuan tu, dah keluar mani dah. Ada orang mungkin dia mimpi dia bersama betul, dia jimat dalam mimpi tu, dia keluar mani. Ada orang mungkin dia mimpi dia tengok je dah keluar mani, bukannya dia jimat, dia tengok dah keluar mani. Baik. Jadi pada pemahaman yang warden ni, dia kata kalau setakat mimpi keluar mani tapi tak jimat dengan perempuan tu, tak wajib mandi lah. Pada pemahaman dia itu. Jadi saya pun kata macam tu kan. Itu bila kita ngaji kitab, ngaji pondok semua, barulah kita faham bahawa yang sebenarnya bukannya dalam mimpi tu wajib jimat. Sebab yang mewajibkan mandi tu dan balik tu adalah keluar mani tu sendiri. Bukannya dia kena jimat dalam tu untuk dia keluar mani. Tak, kalau dia keluar mani dia mandi. Sama ada keluar mani tu dalam mimpi atau secara jaga. Itu yang musannina al-imna. Murad dengan al-ihtilam adalah al-imna, proses keluar mani tu sendiri. Okey, baik, habis itu. Kemudian pula dia kata keluar mani pula fi zakari wal unsa, pada lelaki dan perempuan. Pada lelaki dan perempuan bermakna hukum keluar mani ni boleh berlaku pada lelaki dan perempuan. Boleh berlaku pada lelaki, itu makruf. Boleh berlaku pada perempuan? Ya, boleh berlaku pada perempuan. Perempuan ada mani? Ya, perempuan ada mani. Nanti ada dalam fasal dia ada diterangkan tentang mani, dan juga ta'rif mani perempuan pun ada juga dalam syarah dia. Ta'rif mani bagi perempuan.
Jadi perempuan dia boleh je keluar mani sebagaimana lelaki. Cuma biasa yang bahasanya budak lelaki lah biasanya. Perempuan biasa dia keluar haid. Tapi dari segi hukum dia boleh berlaku pada lelaki dan perempuan. Dan kalau contoh perempuan tu dia mimpi basah, apa boleh juga, tak masalah. Kan boleh berlaku. Dikira balik. Masa bila dikira balik? Dia kata dikira balik litis sini selepas dia berusia 9 tahun. Kalau keluar mani itu berlaku selepas 9 tahun. Kalau dia keluar mani sebelum 9 tahun itu belum balik. Dia kena keluar mani selepas berusia 9 tahun dan ke atas. Kalau sebelum 9 tahun dan dia keluar mani maka belum dihukumkan balik. Ini ada juga masalah dibahaskan. Kalau lah contoh seorang tu, Mak cakap ketika mana dia nak keluar mani tu, contoh dia beronani. Onani hukum dia haram, tapi tak apalah kita cerita dari segi hukum. Ketika mana dia hampir-hampir keluar mani, si lelaki ni dia pegang zakar dia supaya mani tu tak keluar, masuk ke dalam semula. Mani tu dah rasa dah dekat dia punya zakar, tapi bila nak keluar tu dia tahan sampailah mani tu tidak keluar dan masuk semula ke dalam, kembali semula mani tu. Adakah dia kena balik ataupun tidak balik? Itu ada khilaf. Ada pendapat ulama antaranya Syekh Ibn Hajar mengatakan bahawa tidak balik. Kalau mani itu belum keluar lagi, ada rasa dekat zakar tapi tak keluar lagi, dia tak kena balik. Tapi untuk pendapat Imam Ramli, kalau mani itu dah ada rasa kat zakar walaupun belum keluar, tetap dikira balik. Jadi ada dulu pandangan kat situ. Nak pakai mana? Dua-dua boleh pakai. Baik, kita ambil pada yang terakhir pada litis di sini. Itu keluar mani bagi lelaki dan perempuan yang berusia 9 tahun. 9 tahun yang kita nak kat sini adalah 9 tahun qamariyah taqribiyah. Jadi saya sebut tadi tahdidiyah tepat. Kat sini taqribiyah. Itu mengikut kiraan kalender bulan, kalender hijrah, tapi secara hampir saja taqribiyah. Apa maksud secara hampir ni? Secara hampir maksudnya dia tak perlu tepat 9 tahun pun untuk dihukumkan balik kalau keluar mani. Kalaulah dia keluar mani hampir-hampir 9 tahun pun dia tak dikira balik. Berapa dia punya dhabit kadar hampir dia? Dhabit hampir dia adalah sekitar 16 hari. 16 hari sebelum cukup 9 tahun, kalau keluar mani, tetap dikira balik. Tetap dikira balik. Contoh kita ambil tadi, budak tu lahir pada 1 Muharram. 1 Muharram 1440. Dikira balik, dikira 9 tahun pada 1 Muharram 1449. Kalau dikira 9 tahun. Baik. Katakan kalau dia keluar mani pada 10 hari sebelum tu. Pada 20 Zulhijjah. 20 Zulhijjah 1448. Balik ke tak balik, tetap dikira balik. Gitu. Dikira 16 hari sebelum cukup 9 tahun, kalau keluar mani pun tetap dikira balik. Kerana kalau dalam bab yang 9 tahun ni tak perlu tepat, dah hanya hampir-hampir saja. Jadi 9 tahun yang ke atas keluar mani balik, hampir-hampir 9 tahun, 16 hari sebelum cukup 9 tahun keluar mani dikira balik. Kalau sebelum 16 hari sebelum pada tu lagi, itu kalau keluar mani tak dikira balik. Tak dikira balik dia. Sebelum cukup 9 tahun. Jadi dhabit dia pada 9. Okey. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Wal haidu fil untha li 9 sinin. Dan haid bagi perempuan yang berusia 9 tahun. Ini khusus untuk orang perempuan, untuk wanita saja. Haid bagi wanita yang berusia 9 tahun. Haid apa haid? Haid tu dah ada haid dah Ustaz. Tak haid ada ta'rif dia. Apa ta'rif haid? Haid dari segi bahasa as-sayalan. As-sayalan, fa'alan, as-sayalan. Itu mengalir. Mengalir. Orang Arab dia akan sebut contohnya kan kalau sebagian tempat-tempat padang pasir tu kalau panas ada hujan arah posisi panas ada hujan, jangan hujan. Katakan bila hujan turun maka kawasan-kawasan padang pasir yang macam lembah tu dia akan dipenuhi dengan air. Maka dia akan jadi oasis gitu. Jadi oasis bila tempat tu dipenuhkan air maka orang Arab akan sebut hadal wadi. Adalah haidlah wadi itu. Bukannya wadi itu keluar darah, bukan. Maksud haid wadi itu maksudnya wadi itu telah mengalir air. Sebab haid dari segi bahasa maksudnya mengalir.